orang yang soleh, orang yang baik, boleh juga mendatangkan ain. Sebenarnya apakah itu penyakit ain? Penyakit ain ini memang wujud dan dia merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Mata ni sangat penting lah kan. Jadi dia boleh dengan pandangan mata juga boleh mendatangkan sakit kepada seseorang. Penyakit ain ini ialah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai dengan sifat iri hati ataupun rasa takjub dengan apa yang dipandangnya. Maksudnya penyakit ain ni ada satu penyakit, sahabat-sahabat semua, penyakit yang berkaitan dengan pandangan mata, kita melihat satu benda itu sama ada dengan perasaan takjub ataupun perasaan iri hati ataupun perasaan hasad. Ini berlaku kepada kita. Ini berlaku kepada kita ataupun kepada orang lain. Sama ada kita melihat satu benda yang takjub ataupun ada orang yang melihat kita dengan perasaan ataupun rasa iri hati ataupun hasad. Ini yang berlaku dalam kehidupan. Sebab itu kita kena tahu, dalam kehidupan ni ada juga orang yang melihat kita dengan rasa takjub dan ada juga orang yang melihat kita dengan rasa iri hati ataupun hasad. Berhati-hati. Sebab ia boleh terjadi sama ada daripada orang yang dengki ataupun orang yang dicintai ataupun daripada orang yang jahat ataupun juga boleh daripada orang yang soleh. Kena ingat, ain ini bukan sekadar daripada orang yang dengki ataupun orang yang kita cintai, kita suka. Dia juga boleh daripada orang yang jahat ataupun orang yang soleh, orang yang baik, boleh juga mendatangkan ain. Sebab itu di dalam kitab karangan Dr. Khalid Abdul Rahman Al-Jarisi, iaitu kitab Ar-Ruqyatu Syar'iyyatu Irqi Nafsaka wa Ahlaka wa Kun Anta Syakhan, menyatakan bahawa Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, penyakit ain adalah penyakit pandangan mata yang disertai dengan pujian sekaligus diiringi sifat dengki lantaran memiliki tabiat jahat dan mengakibatkan orang yang dilihatnya itu mengalami kemudaratan. Sebab tu kalau kita lihat satu benda yang menakjubkan, agama musuh kita puji dengan memuji kebesaran Allah. Sebagai contoh, subhanallah, cantiknya tempat ini, cantiknya orang itu, cantiknya budak itu. Dimulai dengan memuji kebesaran Allah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, supaya tidak terjadinya ain kepada seseorang. Itu tuan-tuan kena faham.